Assalamualaikum, saya Azhar ya. Okey, nak berkongsi panduan untuk pemandu Maxim ya. Menggunakan taksi. Taksi driver untuk pemandu Maxim. Saya nak tunjuk cara untuk tampal stiker ni kena ambil upload gambar supaya boleh beli shift. Saya sudah 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu kena renew gambar. Jadi dia tak ada lah dalam ni. Ingat nak tunjuk tapi semalam tak sempat. Cara apa makna beli shift tu. Okey, beli shift tu penting sebab kita duit duit yang atas tu itu duit dia bagi kredit dalam bentuk kredit 400 kita guna untuk beli shift. Tapi saya kena renew. Saya dah 2 minggu kena renew gambar. Kita pergi ke profile, pergi bawah sekali, photo verification, ambil gambar depan, ambil gambar belakang. Sekarang ni pukul 7 luar tu basah pula. Jadi saya akan buat kemudahan lah. Jadi kalau takut handphone basah pula kan, tak pasal-pasal je. Saya berada di RNR Temerloh menuju Kuantan. Jadi saya mungkinlah nak sampai Kuantan saya pakai Grab dulu lah. Rugilah kalau tak sempat tak beli shift. Nak buat nanti kena bayar komisen. Okey, beli shift Maxim ni maksudnya kita bayar dia paling tinggi satu hari 24 jam RM11 je. Itulah Maxim untung daripada kita. Tapi satu passenger dia ambil 10 sen je. Jadi kita ambil lah 20 paling murah RM3.60. Paling tinggi itu semua hak kita lah. Kita pulun lah satu hari tu 24 jam. Kita nak rehat ke apa sana, itu modal kita supaya Maxim uruskan cari passenger untuk kita. Kita boleh set automatic ataupun kita boleh decline ataupun kita boleh pilih daripada list ya, daripada orders, daripada schedule, semua boleh pilih. Semua cara zero commission tu maksudnya Maxim dah tak ambil duit dah. Jadi cuma charge 10 sen je lah. Okey. Ya, itulah keuntungan kita, pendapatan kita sepenuhnya. Jadi kita boleh runding lah dengan passenger. Katakanlah saudara mara kita nak pergi tadi daripada Temerloh ke Kuantan. Kalau pakai Grab, pakai Maxim, harga kalau driver lain harga dah tetap. Macam tu. Jadi kita boleh runding lah dengan passenger. Saudara mara kita kan, tak apalah, kita tu naik dengan saya, kita pergi Kuantan, ulur lah sikit kan kita. Okey, itulah ideanya. Maxim ni kita boleh tengok harga dan kita boleh ubah harga tu. Dan kita zero commission bila kita tampal stiker dan kita beli shift. Okey, siap.